kata nak kena tarik, rumah pula bank dah hantar notis. Kad kredit tinggal nyawa-nyawa ikan je. Ya Allah, kepala rasa nak meletup. Siapa tengah stres dengan hutang macam ni? Stop kejap. Jangan panik. Kak Nina nak share satu doa power yang Rasulullah ajar Saidina Ali. InsyaAllah, walau sebesar gunung hutang pun boleh settle dengan izin Allah. Follow Kak Nina dulu. Komen bye-bye hutang. Doa ni pendek je tapi menusuk kolbu. Senang hafal dan lagi penting berkat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Maksud dia, kita minta Allah cukupkan kita dengan rezeki yang halal, jauhi yang haram, dan cukupkan kita dengan kurniaan dia je. Bukan bergantung dekat manusia. Power tak doa ni? Dah rasa lega sikit? Dah nampak jalan keluar? Simpan video ni, tekan add to favorite, share dekat kawan-kawan, family atau siapa-siapa yang tengah sesak. Kita sama-sama amalkan. InsyaAllah hutang settle, hati pun tenang. Next video Kak Nina nak sharekan satu amalan yang lebih padu. Jangan miss, okay? So, follow Kak Nina untuk next episode. Assalamualaikum.